Kejadian tembak mati seorang pengawal peribadi yang turut mencederakan seorang lagi mangsa di Seremban Rabu lalu dipercayai ada kaitan dengan kongsi gelap. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Alzafni Ahmad, insiden berkenaan dipercayai bermotifkan dendam. Kita masih lagi menjalankan siasatan. Motif kejadian kita percaya adalah disebabkan oleh motif balas dendam melibatkan satu kumpulan kongsi gelap. Jadi usaha memang kita giatkan untuk menyelesaikan kes ini. 3 suspek disyaki terbabit dalam kes itu juga telah ditahan. Turut dirampas sepucuk pistol dan beberapa butir peluru. Polis juga sedang mengenal pasti kaitan dan peranan suspek yang ditangkap dalam kes tersebut. Beberapa suspek juga masih dikesan bagi membantu siasatan. Dalam kejadian 7 pagi itu, kedua-dua lelaki warga tempatan parah selepas ditembak di dalam kenderaan dinaiki mereka sebelum dikejarkan ke hospital oleh orang awam. Bagaimanapun, seorang daripada mangsa meninggal dunia ketika dalam rawatan kira-kira jam 12.50 tengah hari.